Ramai orang kata, setiap lelaki yang berjaya, mesti ada seorang perempuan dekat belakang dia. Tapi saya tak sama. Saya ada seorang lelaki. Nama dia Jason. Dia adik saya. Saya sangat bersyukur dengan adik ni. Sebab dia start tolong saya, time saya paling susah. Saya masih ingat, dulu masa saya baru start bisnes. Staff tak cukup. Ilmu tak cukup. Duit lagilah tak cukup. Masa tu saya call adik saya dalam phone dengan nada yang penuh harapan. Saya kata, I need your help, bro. But I cannot pay you like all the other big companies out there. Yet. Can you help me? Next day, terus dia masuk company tolong saya. Tolong jual motor, tolong jaga operation. Sampai satu tahap stok pun tak cukup tau. Korang tahu tutup kedai, pinjam lori, pergi ketuk pintu kedai motor orang lain. Satu-satu kita ketuk. Rayu stok. Supaya penuhkan lori, baru kita sanggup balik rumah. Itu bukan paling teruk. Ada beberapa kali, selepas habis keluar gaji pekerja, gaji kami sendiri pun tak cukup. Apa kita adik saya? Minta maaf Ini bukan hidup yang abang janjikan kepada awak. Walaupun dia dah kahwin, tapi dia tak pernah komplain. Dia kata, demi keluarga kita, demi masa depan yang lebih baik, semua usaha hari ini pasti akan berhasil nanti. Terima kasih Jason. Jadi air kepada saya yang api ini. Jadi solusi kepada banyak masalah. Dan jadi contoh yang terbaik untuk keluarga kita. Daripada budak-budak yang ponteng sekolah pergi cyber cafe, yang main guli gaduh dengan jiran, daripada anak kampung yang orang rasa tak ada harapan, kepada usahawan yang bersinar atas kertas. Kalau tak ada you, tak adalah Bos James yang kuat hari ini. Happy birthday my beloved brother. I love you so much. Together to infinity and beyond. 做兄弟，愿有今生，也有来世。